biar aku layan awet ni. Saya, Azman, dealer sini. Kereta Honda FD merah ni cun lagi. Saya saja tengok-tengok dulu. Boleh test drive? Mestilah boleh. Awak rasa sendiri power FD tu ni. Confirm jatuh hati. Saya Lina. Dah lama minat kereta FD2 ni. Awak minat kereta FD2 ni. Saya siapkan semua dokumen untuk awak. Saja nak lepak. Tak sangka jumpa awak dekat sini. Lama tak jumpa Azman. Kau takkan boleh lari malam ni. KLCC ni milik aku malam ni. Apa yang kau tak puas hati lagi? Set kalau nak berlumba. Mana boleh macam ni? Aku tak puas hati. Repeat, Genting. Boleh masa dah kalah cakap banyak pula. Lajukan dulu kereta kau tu. Lain macam. Nampak marah sangat kawan awak tu. Bahaya lomba ini. Tahu bahaya. Bukan selalu. Jom kita minum dekat depan tu. Kau lumba semalam kan? Aku jalar ini. Kau jangan bos marah aku nanti. Aku dengar Zack ajak repeat Genting. Itu yang aku cari kau pagi ni. Aku nak kau set kereta aku Genting punya. Lebih pick up biar Zack makan asap. Rencap berborak. Azman, bos semua kau hantar RX-80 yang aku siapkan ini. Customer tunggu. Rumah customer tu dekat dengan belakang bus stop kan? Ya, betul. Aku gerak sekarang. Biar aku tes power kereta ni. Apa yang Julia tukar? Azman, kenapa duduk tepi jalan macam orang hilang arah? Kereta customer aku dah bagi. Tengah tunggu bas nak balik showroom. Patutlah monyok je. Jom aku hantar. Lepas hantar kereta, awak tunggu bas ya? Kenapa nampak sedih lagi ni? Nak saya tunjuk macam mana power kereta Honda ni? Kau jangan Lina. Aku rider bukan penumpang. Azman, setup ni ngam untuk Genting. Cun mapping baru, boost naik 1.5 bar. Cun lah Sani. Tapi kau jangan bagi tahu bos. Bising dia nanti. Aku ajak Azman, repeat Genting. Aku nak kau set kereta aku map baru dan kau tukar warna kereta aku hitam, biar garang. Baik, kita naik boost 1.8 bar. Turbo baru sampai. Biar kita habiskan cerita dekat sini. Siapa sampai bawah dulu, menang. Bye-bye, Azman. Alamak, brake kereta aku. Kau selamatkan aku. Kenapa sengaja blok kereta kau? Kau nak mati ke?
Sebab aku tak nak jadi pembunuh. Kita akan berlumba. Habis macam mana kita nak balik ni? Aku tahu.